Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Indonesia adalah negara dengan demokrasi terbesar di dunia. Dengan bangsa sebesar ini, proses demokrasi Indonesia berjalan dengan damai. Seorang mantan Menteri Besar Selangor Malaysia memuji keterbukaan dan toleransi di Indonesia. Siapa saja tanpa memandang etnis dan agama bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Malaysia. Mari kita simak videonya. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau pergi ke Indonesia hari ini, kalau tuan-tuan pergi pada hari Isnin ya, Isnin malam Selasa, tuan-tuan buka TV Indonesia. Hari Isnin malam Selasa selama 2 jam ada program namanya Mata Najwa. Saya ingat orang perempuan tahu kalau dah pergi Indonesia tahu. Mata Najwa. Program Mata Najwa ni disiarkan live ke seluruh Indonesia. Dan penonton dia, saya ingat 5 kali ganda daripada tuan-tuan ni. Ramai lagi. Dia punya pengurusi orang perempuan. Najwa nama dia. Tak silap ya. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Macam ni sekarang ni. Ada isu 1MDB. Dia akan panggil Menteri Kewangan. Dia akan tanya Menteri Kewangan live di depan 500 orang dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dia soal selama 2 jam. Tuan-tuan, 2 jam orang bawah pun soal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketa-keta, saya tengok. Maknanya digalakkan transparansi, ketelusan. Selain daripada Mata Najwa, ada lagi satu program TV juga namanya Indonesian Lawyers Club. Indonesian Lawyers Club. Yang tadi Mata Najwa. Ini boleh di Google tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Wi-Fi 4G ke, sekarang boleh buat. Mata Najwa buka, ada beratus-ratus rakaman dia buat. Jokowi dengan Ahok. Saya suka tengok ya. Jokowi dengan Ahok. Jokowi Gubernur di Jakarta dulu, Ahok timbalan Gubernur di Jakarta. Cuba tengok. Masa itu dia Gubernur lagi di Jakarta, Jokowi. Disoal oleh Mata Najwa ni. Dan Ahok seorang Cina. Jakarta 98% orang kita. Hari ini Ahok jadi Gubernur di Jakarta. Gubernur tu menteri besar. Maknanya di Indonesia sekarang orang Cina boleh jadi Gubernur di Jakarta. 98% orang kita. Tunjuk advance-nya orang di Indonesia daripada kita sini. Kita sini bukan main lah. Nak pergi serang Petaling Street, nak serang sana, nak menyerang saja. Betul ke kita ni sehebat yang kita nak tunjuk itu? Are we really good dalam bidang ekonomi? Dah kuat ke kita ni? Dalam bidang peperangan, betul kita dah hebat. Dalam bidang pembinaan bangsa, kita dah kuat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor ke? Kita dah boleh buat bangunan 80 tingkat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor boleh jadi pomen kereta ke? Kita dah jual komputer. Mana kedai komputer kita? Really that strong? Kita nak tunjuk sombong kepada orang Cina misalnya. Tuan-tuan, saya nak buat satu cerita ya. Saddam Hussein, Iraq, dia presiden Iraq, lawan dengan Iran. Iraq lawan Iran 10 tahun perang. Saya ingat habis separuh duit minyak dia membeli senjata Amerika. Iran pula belanja duit banyak beli senjata daripada Rusia. Habis perang, tak ada siapa menang. Iraq pun tak menang, Iran pun tak menang.
Saddam Hussein kata, masa kita perang 10 tahun antara Iraq dengan Iran, Kuwait curi minyak kita. Kuwait curi masuk dia punya pipe tu, dicuri, dia masuk ke dalam Iraq, dicuri bawah tanah. Saddam Hussein kata dia minta izin daripada Amerika Syarikat, Iraq nak ambil balik minyak kita. Jadi Amerika ni kata okey, suka tinggal lah. Iraq serang Kuwait, Kuwait kalah. Apabila Kuwait kalah, Kuwait mengadu ke bangsa-bangsa bersatu. Dia kata, kami diserang oleh Iraq, tolonglah kami. Jadi bangsa-bangsa bersatu, Amerika dalam tu, bangsa-bangsa bersatu bincang Security Council. Akhirnya mereka putus, Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Ni tadi Amerika suruh benarkan Iraq pergi serang Kuwait. Sekarang Amerika dalam bangsa-bangsa bersatu bersetuju bahawa Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Akhir Saddam Hussein kata, kami masuk dulu dengan kebenaran Amerika Syarikat. Akhirnya tentera bangsa-bangsa bersatu serang Kuwait. Tapi bukan tentera bangsa bersatu, tentera Amerika serang Kuwait. Lepas tu, lepas masuk Kuwait, masuk ke Iraq, tangkap Saddam Hussein. Lepas tu hukum gantung sampai mati. Jadi tuan-tuan, jangan ikut perangai Saddam Hussein. Bodoh sombong. Orang kampung saya kata godang ontak. Tunjuk act. Ini orang Melayu kita di Malaysia, geng-geng sebelah sana tu nak tunjuk act. Macam mana nak perang dengan orang Cina? Serang orang Cina. Besok kita berlawan dengan Singapura. Kita serang Singapura. Belakang Singapura tu ada negeri Cina, ada negeri Amerika. Boleh kita perang dengan negeri Amerika dengan negeri Cina? Ini cari penyakit. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.